Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya pada hari ini kita diberi kelapangan waktu dan juga kesihatan anggota untuk sama-sama bertemu muka di sini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk menyampaikan maklumat tentang pengoperasian semula sekolah kita. Seperti yang kita sedia maklum bahawa anak-anak prasekolah telah memulakan sesi persekolahan mereka pada 1 Julai yang lalu. Jadi pada 15 hari bulan akan datang, kita akan memulakan pengoperasian sekolah secara berperingkat, bermula dengan anak-anak tahun 5, tahun 6 dan juga anak-anak PPKI. Seterusnya pada 22 hari bulan Julai, anak-anak dari tahun 1, 2, tahun 3 dan tahun 4 dan seterusnya akan memulakan persekolahan seperti biasa. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dari segi SOP ataupun kesiapsiagaan sekolah dari segi fizikal, pihak sekolah telah bersiap sedia. Sekolah telah berada dalam situasi normal baharu di mana kita telah meletakkan atau menetapkan SOP yang telah ditentukan oleh pihak KKM dan juga MKN, seterusnya pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Di sini dalam usaha memastikan sekolah kita bersedia, pihak PIBG juga telah membantu pihak sekolah untuk menyediakan fizikal sekolah kita. Misalnya, bermula 14 hari bulan Jun yang lalu, terdapat sekumpulan ibu bapa dan juga barisan ahli jawatankuasa PIBG turun ke sekolah untuk membantu menyediakan fizikal sekolah kita supaya berada dalam keadaan yang selamat. Pihak PIBG juga telah meluluskan sebahagian besar peruntukan untuk membantu pihak sekolah menyediakan peralatan-peralatan ataupun keperluan untuk anak-anak kita memulakan sesi persekolahan, di samping peruntukan yang sedia ada oleh pihak Kementerian Pendidikan. Di sini saya ingin memohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada tersebut, tuan-tuan dan puan-puan perlu ataupun memainkan peranan dalam usaha membantu pihak sekolah memastikan anak-anak datang ke sekolah dalam keadaan yang selamat. Di mana sebelum anak-anak ke sekolah, tuan-tuan dan puan-puan perlu membekalkan pelitup muka. Anak-anak perlu memakai pelitup muka yang mengikut SOP yang telah ditentukan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan juga perlu mengingatkan anak-anak ataupun anak-anak jagaan untuk menjaga penjarakan sosial dan juga menjaga kebersihan semasa di sekolah. Dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Pihak sekolah juga telah menyediakan sinki ataupun portable sinki untuk memastikan anak-anak sentiasa mencuci tangan dan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dengan cara yang betul. Pendidikan mengenai menjaga kebersihan tangan ini juga telah disediakan oleh guru-guru. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan juga perlu memantau tahap kesihatan anak-anak sebelum mereka datang ke sekolah. Sekiranya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan didapati mempunyai gejala, maka perlulah dimaklumkan kepada pihak sekolah dan juga tuan-tuan dan puan-puan juga perlu mendapatkan konsultasi kesihatan daripada pihak yang berkenaan. Seterusnya, jika anak tuan-tuan dan puan-puan ataupun anak kita bergejala, tidak perlulah untuk ke sekolah. Seterusnya, ingatlah anak-anak sentiasa mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pihak KKM, KPM dan juga pihak sekolah. Kepada
anak-anak yang datang ke sekolah dengan menggunakan kenderaan awam, misalnya menggunakan pengangkutan bas ataupun van sekolah, tuan-tuan dan puan-puan juga perlu pastikan bahawa pengusaha van sekolah ataupun bas sekolah itu perlu juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak KKM dan juga MKN. Sekiranya didapati pihak ataupun pengusaha kenderaan itu tidak mematuhi SOP, tuan-tuan dan puan-puan perlu menegur ataupun mengingatkan kepada mereka untuk dari semasa ke semasa mematuhi SOP tersebut. Sebelum saya mengundur diri, saya juga ingin mengucapkan sekalung penghargaan dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan ataupun kepada semua ibu bapa bagi anak-anak Sekolah Kebangsaan Bandar Tun Hussein On atas kerjasama yang diberikan dan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada pihak sekolah. Saya juga mengalu-alukan ramai lagi ibu bapa di luar sana untuk membantu dan memberi sokongan kepada pihak sekolah dalam usaha memastikan anak-anak kita berada di sekolah dalam keadaan yang selamat. Bagi mengetahui SOP yang lebih lanjut, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah melayari website Kementerian Pendidikan Malaysia secara langsung. Okey. Seterusnya, saya ucapkan selamat kembali ke sekolah kepada anak-anak yang dikasihi. Stay safe, kita jaga kita cakna, SKBTHO terbilang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.